Hari ni Pak Yot nak buat kuih dia ni. Mula-mula ambil ramah-ramah letak dalam daun tepang. Lepas tu ambil benda apa dah, ambil kari sikit. Lepas tu ambil sekut pula, ambil sekut jagung. Ambil sekut jagung ramah-ramah letak pula. Lepas tu kacang-kacang dengan sudu. Ambil sudu kacang. Letak dalam baku. Tak baru sedap. Ni Pak Yot nak buat kuih dia lah. Dia ambil kandung, dia gatal-gatal atas kursi, dia duduk. Dia gatal-gatal gitu, dia buat panjang. Lepas tu dia pun tarik. Dia pun cokeh ke pista. Lepas tu dia goreng tadi. Macam getah. Dia tarik. Dia pun cokeh ke pista, dia pun tak dah minyak tadi. Minyak pun nak hitam lah apa. Stop. Getah Allah minyak. Dia goreng dengan minyak hitam, minyak lenda. Lepas tu dia akak-akak boleh jual getah. Ni mutu dia buat roti batar telur. Dia ambil roti batar, dia pun masak telur, dia pun letak. Biar apa jatuh tu telur jatuh apa, dia pun tak minyak kali lagi. Dia kacang-kacang telur, dia letak pula. Dia goreng, lepas tu dia letak, dia nyek pula roti batar dia. Nyek biar lekat telur. Nyek. Lepas tu dia balik. Dia pun lak dengan daun sikit minyak dia. Dia pun letak daun. Lepas tu letak atas bekas telur sikit. Bekas telur. Telur yang jatuh atas tu dia ambil sikit, dia letak. Lepas tu boleh orang makan. Ni Pak Ming nak buat anda apa air ni. Dia perah asal lima nipis. Belop kau. Tapi nak perah tu je kena kat tu. Baru air tu banyak sikit. Dia kena kat tiok tu. Lepas tu dia pun tak asam bu. Tak asam bu. Lepas tu dia tarik. Tubik air. Bijak pang je. Dia tarik gitu tubik air. Lepas tu dia tak lah tu. Dia lok lama sikit. Tapi tajam depan tu kalau kena mata Pak Ming. Boleh Pak Ming. Dia tak tu. Lepas tu bagi sedap orang minum. Rebut orang minum. Ni benda apa pula ni? Pak Ayu ambil ayam ke apa ni? Kacau-kacau dengan tangan, goreng tak dah minyak lenda. Lepas tu siap tak lah tu jual. Sedap ni. Kari. Campur dengan kuah kacang daun pula, gau. Gau.